Dua tanda kewangan tuan-puan dalam paras bahaya. Cuba semak sebelum parah menjadi barah. Yang pertama, cash flow bulanan negatif. Apa maknanya? Jika gaji tuan-puan adalah RM3,000 tetapi perbelanjaan bulanan tuan-puan RM3,200. Setiap bulan tuan-puan berhutang sebanyak RM200. Yang kedua, tiada simpanan minimum walaupun 1 bulan pendapatan. Bermakna, cash flow tuan-puan adalah neutral. Gaji RM3,000 tetapi perbelanjaan tuan-puan sebanyak RM3,000 juga. Setiap bulan tuan-puan tiada duit lebihan untuk simpanan. Jadi, bagaimana untuk selesaikan kedua masalah kewangan tersebut? Pastikan cash flow anda positif supaya anda boleh ada simpanan. Caranya, anda mesti hidup di bawah kemampuan. Jika anda hidup lebih daripada apa yang anda mampu, anda akan berhutang. Jika anda hidup dengan kemampuan, anda tidak akan ada simpanan. Untuk dapatkan duit lebihan, jika gaji anda sebanyak RM3,000, hidup cukup dengan RM2,700 sahaja. Baki gaji RM300 anda jadikan sebagai simpanan. Jika anda tidak berjaya menabung dalam bentuk duit, tukar kaedah tabungan ke dalam bentuk emas. Sebab duit dicipta untuk anda belanja, emas dicipta untuk anda simpan. Dengan Public Gold, anda boleh membeli emas mengikut bajet anda melalui akaun emas Gap. Belian emas serendah RM100 membolehkan anda untuk mengumpul gram emas sehingga mencapai target saiz emas yang anda mahu. Jadi untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.